Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis 9.15 pagi di Labuan FM. Bicara Eksklusif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Ya, DJ Baby dan juga Khairul Ong masih lagi menjadi teman anda untuk segmen Salam Padian edisi 23 April 2026. Tepat sekali. Dan seperti kita uar-uarkan tadi, Baby, kita dah bagi tahu kepada pendengar yang hari ini kita ada tetamu yang mana menerusi Bicara Eksklusif. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan. Saban tahun kita dengar mengenai Labuan International Sea Challenge. Betul. Wow, pasti ada keistimewaan dan juga kelainan untuk tahun ini. Baik, dan sebenarnya kita juga sedang pun bersiaran langsung menerusi Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Tap screen, guys. Jika anda dapat interaksi secara langsung bersama-sama dengan Tuan Haji pun boleh. Ada cabaran. Kalau capai 100k tapping screen, Tuan Haji akan berlagu. Sudah ada. Ada lagu sudah. Standby sudah. Jadi pendengar setia teruskan bersama-sama Labuan FM hingga ke hujung siaran nanti. Tuan Haji, apa kabarnya? Alhamdulillah. Selamat pagi DJ Baby, DJ Kai. Laku Tuan Haji. Kabar baik. Sana sini ada wajah Tuan Haji. Udara di Selamat Pagi Malaysia. Lepas itu di stesen Radio Sabah FM juga. Hujan semalam Ya, semalam. betul. Wah, kemarin sarapan paginya di Sabah. Hari ini di Labuan. Tu bertenaga sungguh Tuan Haji kita ni. Macam ada gagau dikit Tuan Haji. 2-3 hari ni. Alhamdulillah. Baiklah. Boleh Tuan Haji kongsikan apa kelainan utama LISC 2026 ini berbanding edisi sebelumnya dalam usaha meletakkan Labuan sebagai destinasi sukan air bertaraf dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendengar semua, pada DJ Baby, DJ Kai kerana sudi menjemput perbadanan Labuan lah untuk ke udara lagi pada pagi ini bersama dengan warga Labuan itu sendiri. Jadi bercakap mengenai Labuan International Sea Challenge ataupun LIAC singkatannya untuk tahun 2026 ini. Sebenarnya saya menyingkap sedikit sejarahnya. LIAC ini sebenarnya bukan baru. LIAC ini bermula sejak daripada 1997 lagi. Iaitu ini adalah kali yang ke-28 lah. Kita mengadakan LIAC ini, yang mana LIAC ini boleh dikatakan satu acara sukan laut yang diadakan, yang menggabungkan pelbagai acara sukan laut dalam satu tamasya sukan laut, iaitu yang akan bermula pada 28 April hingga ke 3 Mei 2026 yang bertempat di Kompleks Sukan Laut Labuan. So inilah yang ini sebenarnya acara LIAC ini adalah acara tahunan kita, yang mana ini juga dimasuk dalam kita punya calendar of event kita lah untuk pelancongan 2026 untuk Labuan. Dan ini juga sempena kita menyokong sambutan Tahun Melawat Malaysia 2026. Okey, jadi kalau kita melihat pada tahun ini ada peningkatan ataupun ada kelainan sedikit daripada tahun 2025, yang mana pada tahun ini kita akan menganjurkan 5 acara utama. 5 acara utama iaitu memancing laut dalam. Ini adalah salah satu tarikan daripada pengunjung-pengunjung, khususnya peserta daripada luar, antarabangsa. Okay. Kemudian kita ada Round Island Kayak. Kemudian kita ada Pulau Papan Kayak Mini Marathon. Dan kemudian kita ada Cross Channel Swimming Challenge. Wow. Ini kita sejak 3 tahun lepas kita tidak adakan. Pada tahun ini kita adakan balik, Alhamdulillah. Dan juga sambutannya juga cukup menggalakkan. Dan yang kelima adalah Labuan International Sea Challenge Regatta Race. So ini adalah 5 acara utama kita untuk tahun ini. Dan di samping itu juga JBB dan JK kita juga ada menyediakan ataupun mengajukan 10 lagi acara sampingan
untuk menyokong kepada acara-acara ini sepanjang tempoh daripada 30 hingga ke 3 hari bulan. Jadi inilah acara-acaranya. Sebenarnya acara-acara ni kita minta ataupun kita bekerjasama dengan NGO, dengan agensi-agensi kerajaan dan juga persatuan. Yang mana kan dalam 10 ini kita ada kejohanan bola sepak pantai, yang dia akan diadakan sepanjang tempoh tersebut oleh pemadam, kemudian kejohanan bola tampar pantai oleh persatuan bola tampar Labuan, kejohanan petong pantai terbuka oleh Persatuan Sukan Bowls ataupun Sukan Petong itu sendiri. Kemudian silat pantai terbuka, ini oleh Pesaka Labuan. Ini juga saya nampak peserta kebanyakannya daripada dapat menarik peserta daripada luar, khususnya Indonesia, Brunei dan juga Sabah dan Sarawak semestinya lah. Meriah. Jadi inilah memang meriah. Ini saya mengambil sebenarnya kita punya berdasarkan pada pesyuarat ataupun kita punya maklumat, sasaran untuk peserta untuk silat ni sebenarnya 500. Tapi pada semalam, setakat semalam hampir 800 penyertaan sahaja. Jadi ini memang satu, saya rasa sambutan yang amat menggalakkan daripada khususnya daripada peserta daripada Brunei dan juga Indonesia. Alhamdulillah. Kemudian kita ada tadi tu kita ada memancing laut dalam selama 3 hari 2 malam. Dan ini pula kita ada juga tidak ketinggalan untuk yang berada di daratan, kita juga menganjurkan memancing pesisir pantai. Jadi di Labuan ni memang DJ BB dengan DJ Kai Labuan ni di pantai pun kita boleh dapat ikan seberat 2 kilo. Tidak perlu kita ke laut-laut. Kalau ke laut lagi bayangkanlah betapa besarnya ikan yang akan kita dapat. Betul. Di mana memancing pesisir pantai ini dikelolakan oleh Kelab Sukan Kebajikan dan Kebudayaan PL Ya, betul. Kemudian kita juga adakan sukan ikat pantai. Kita ini yang kita minta ataupun kita melantik Majlis Belia Labuan untuk kita menganjurkan bersama-sama kita. Jadi kita juga untuk menggalakkan belia-belia kita bersama-sama kita dalam merayakan ataupun meraihkan festival inilah ataupun Labuan International Sea Challenge ini. Di samping itu juga kita ada e-sport yang akan dianjurkan oleh Persatuan Maida e-sport. Kemudian kita ada modern dance juga. Ini mungkin untuk golongan-golongan wanita lah, Gen Z dan juga semua. Kita dianjurkan oleh Kelab Kebajikan Sukan dan Kebajikan Perbahanan Labuan sendiri. Kemudian di samping itu ini yang menarik jugalah. Di samping kita beriadah, kita bersuka bertanding, kita juga ada satu jualan rahmah. Ini adalah untuk yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Sambil shopping. Sambil shopping. Tapi ini sebenarnya memang bagus pasal dia menawarkan barang-barang asas sehingga 30%. Jadi jangan lepaskan peluang untuk warga Labuan. Warga-warga luar juga boleh. Tapi mau bawa balik tu memang susah lah kan. Tadi khususnya barang-barang asas tadi tu, segala beras dan sebagainya, kita boleh mendapat dengan harga yang 30% murah. Ini ibu bapa sambil menunggu anak-anak yang ikut acara sukan, betul, boleh beratur untuk jualan rahmah kan. Belilah. Tapi jangan belian panik sudah. InsyaAllah bekalan beri peluang pada orang lain juga. Bekalan di Labuan ni mencukupi. InsyaAllah cukup. Kita mendapat maklumat daripada Kementerian Perdagangan, memang bekalan untuk di Labuan ni insyaAllah memang mencukupi dan terkawal. Beli untuk keperluan semasa Beli untuk keperluan betul. Itu dia tadi 5 acara utama telah pun disebut oleh Tuan Haji serta 7 acara sukan laut dan pantai. 10. Dan 3 acara sokongan. Betul. Jadi totalnya 10. Betul. Baik, itu antara visi dan objektif lah penganjuran LISC ini. Sememangnya setiap penganjuran kan mesti ada matlamat dan juga matlamat yang difokuskan lah. Tidak kurang juga daripada segi ekonomi dan juga pelancongan khususnya di Labuan ini, Tuan Haji. Jadi bagaimanakah cara untuk dengan penganjuran LISC ini untuk menyumbang secara langsung kepada ekonomi penduduk tempatan, terutamanya dalam sektor perhotelan, perniagaan kecil, Tuan? Kalau kita melihat memanglah matlamat kita serampang 2 mata lah. Betul. Kita di samping kita menganjurkan aktiviti yang boleh menyokong ataupun menggalakkan pelancong-pelancong datang, kita juga memberikan perhatian juga kepada peniaga-peniaga kecil.
Jadi pada pesta ini ataupun Labuan International Sea Challenge ini yang bermula pada 28 hingga 3 Mei ini, kita juga akan mengadakan gerai-gerai jualan. Okey, gerai-gerai jualan yang pastinya akan memberi peluang kepada peniaga-peniaga kecil untuk berniaga di sepanjang tempoh di tapak yang kita telah sediakan. Di samping itu juga kalau kita melihat berdasarkan kepada statistik kedatangan peserta saja memang meningkat pada tahun ini. Kita dipahamkan pada tahun lepas kita menerima penyertaan lebih kurang dalam 2,000 lebih saja ataupun 2,230 lebih, tapi pada tahun ini penyertaan kita telah pun mencecah 3,600. Wow. Ini peserta sahaja. Peserta saja. Untuk 5 acara utama dan 10 acara sampingan tadi. Pesertanya saja, bayangkan yang akan datang ke Labuan saja memang Lebih daripada angka ni, lebih daripada kita meningkat peningkatan yang ketara itu 41%. Wow. Jadi ini adalah salah satu yang ini, jadi pastinya akan ada spill over lah, ataupun orang cakap kesan ataupun dia punya limpahan limpahan benefitnya ataupun kemanfaatnya kepada warga Labuan itu sendiri dan juga kepada peniaga-peniaga Labuan, khususnya dari segi sektor perhotelan, pengangkutan awam, dan juga kita jangan lupa juga sektor restoran dan juga gerai-gerai ini. Jadi ini sudah pasti, saya percaya dan sudah pastinya insya-Allah pada tempoh ini akan meningkatlah pendapatan masing-masing. Mudah-mudahan. Ya, itulah yang saya harapkan. Ya. Pasal kita melihat dari segi kita menganggarkan keseluruhan sasaran pengunjung kita adalah lebih kurang dalam 35,000 yang akan datang ke Labuan ini ataupun yang akan bersama-sama kita di dalam Labuan International Sea Challenge 2026 dari bulan April hingga ke Mei. Acara Betul. merentas desa dari seluruh Malaysia berkampung di Labuan. Awal minggu ni Diteruskan lagi dengan LISC hujung bulan ini hingga awal Mei nanti. Alhamdulillah, kan? Labuan akan meriah untuk tempoh ujung bulan ni. Jadi dalam 2 hingga 3 minggu ni kita akan menerima kunjungan daripada warga-warga luar daripada Labuan, dan itulah antara matlamatnya lah untuk merangsang ekonomi pelancongan di wilayah persekutuan Labuan. Kita rasa seronok kan, kita akan bertemu dengan begitu ramai sekali pengunjung yang akan berkampung di wilayah Persekutuan Labuan ini. Baiklah tuan, penyertaan antarabangsa. Betul. Sejauh mana sambutan peserta dari luar negara setakat ini, dan negara manakah yang menyumbang terbesar penyertaannya untuk edisi 2026 ini? Okey, kalau kita melihat penyertaan daripada luar ini, yang pastinya yang menjadi daya tarikan kepada LISC ini adalah memancing laut dalam. Jadi inilah kalau kita melihat memancing laut dalam ini telah pun disertai oleh 11 negara yang akan bersama-sama kita dalam kita punya memancing laut dalam ini, yang seperti yang saya katakan tadi, memancing laut dalam ini satu cabaran yang sangat hebat yang memberikan satu cabaran dan satu keseronokan lah. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Saya ingat 3 hari 2 malam. Rupanya tahun ini dipanjangkan lagi 4 hari 3 malam. Baru rasa kepuasannya Tuan Haji. Tapi kalau siapa yang mabuk free, inilah kan. Pasal kita dimaklumkan bahawa perairan untuk memancing ini, tandingan memancing laut dalam ini bukan di calang-calang. Betul. Dia di perairan Terumbu. Di Terumbu layang-layang. Jadi memang di sana tu memang menjanjikan cabaran. Ini baru cabaran, challenge. Dan juga yang pastinya ikan-ikan di sana tu memang ikan-ikan yang orang cakap yang berkualiti tinggi dan juga besar lah. Untuk makluman lah untuk DJ Baby dan DJ Wan, untuk makluman, tahun lepas kita telah pun memecahkan rekod tangkapan. Yang mana untuk tahun lepas kita telah pun berjaya menaikkan ikan marlin seberat 230 kilo. Gram. Tahun lepas. Ini telah memadamkan rekod-rekod sebelum ini. Sebelum ini kita pernah menangkap 197 beratnya. Tapi pada tahun lepas telah berjaya menaikkan ikan seberat 230 kilogram. Jadi tahun 2026 memang berat. Dan kita mengharap pada tahun ini dengan cuaca, alhamdulillah difahamkan cuaca mengizinkan untuk kita pergi ke
perairan tersebut ataupun ke tempat pertandingan tersebut. Jadi kita mengharapkan akan ada lagi rekod-rekod yang baru. Yang inilah sebenarnya yang menarik pendatang-pendatang ataupun peserta daripada luar. Untuk difahamkan sebenarnya target memancing laut dalam ini juga telah pun melepasi daripada sasaran yang ditetapkan. Ada 24 bot yang mana akan disertai oleh 23 pasukan. Satu pasukan 3 orang. Yang menariknya di sini adalah hadiah yang ditawarkan untuk memancing itu adalah antara yang terbesar lah di antara semua pertandingan ataupun semua acara ini, yang mana hadiahnya bernilai untuk Johan saja 45,000. 45,000. Ya, betul. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jadi memang satu daya tarikan kepada peserta-peserta luar, alhamdulillah. Jadi inilah sebenarnya salah satu kita punya sinonim lah, ataupun kita punya dikatakan sebagai trademark kita untuk Labuan International Sea Challenge ini adalah memancing laut dalam. Jadi kalau DJ Baby, DJ Kai kalau mau cuba ikut, kalau nak merasai cabaran sukaranya, ada mabuk free di sinilah. Mabuk free. Tapi boleh dikatakan kental lah para peserta ini kan. Sedangkan kita naik bot laju dari Labuan ke Menumbuk pun sudah galau-galau sakit kepala. Betul. Dan negara-negara yang akan ada 11 negara. Tahun lepas kita dapat 7, tahun ni kita dapat 11 negara yang lagi. Mana ya betul. Kita dapat daripada sudah pastinya daripada Brunei Darussalam, daripada negara Hong Kong, Filipin, Jepun, Singapura, United Kingdom dan lain-lain. Daripada France juga kita dapat. Dari Eropah pun ada turun. Ya, dari Eropah pun turun. Jadi kita mendapat 11 negara yang ikut serta, bukan setakat memancing laut dalam tapi juga acara-acara yang lain. Nah, dengar perkongsian daripada Tuan Haji ini kan, rasa teruja lah, tidak sabar tak tunggu. Sabar, kan? Tarikh 28 April hingga 3 Mei bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Wilayah Persekutuan Labuan. Betul. Ramai yang rindu tu. LISC kan setiap tahun. Selama 28 tahun penganjurannya. Menunggu tu satu penyiksaan. Penantian. Ya, tunggu. Tinggal beberapa hari je lagi, pejam celik. Betul. Wow. LISC 2026. Ini rindu Farid Harja. Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai. Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Kamis 9.15 pagi di Labuan FM. Bicara Eksklusif. Labuan FM, suara pesisir anda, menerusi Bicara Eksklusif edisi 23 April 2026. Hari ini kita bersama-sama Tuan Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan. Baik, yang mana hari ini kita bercerita mengenai Labuan International Sea Challenge yang mana akan berlangsung pada 28 April hingga 3 Mei 2026. Ya, rata-rata tidak sabar menantikan kemeriahan, keseronokan untuk LISC 2026 ini. Buktinya follower tegar kita di TikTok. Ramai ni yang bilang tak sabar kan ke Labuan. Orang Labuan pula setiap tahun memang dinanti-nantikan LISC ini. Lebih-lebih lagi kepada kaki-kaki pancing. Kan? Ini adalah acara yang dinanti-nantikan setiap tahun, khususnya di wilayah Persekutuan Labuan ini. Ya, baiklah Tuan Haji. Tadi kita telah pun bertanyakan apakah pengisian. Betul.
untuk program LISC ini kan. Selain acara sukan laut, apakah aktiviti sampingan ataupun side events yang boleh dinikmati oleh pengunjung keluarga yang datang ke Kompleks Sukan Laut 28 April hingga 3 Mei 2026 nanti? Okey, seperti saya katakan tadilah, kita ada 5 acara utama dan kita ada 10 sebenarnya, 7 campur 3 tadi sampingan. Kita ada 10 yang acara sampingan tadi tu. Jadi kalau kita melihat memang acara sampingan ini dia melibatkan penglibatan daripada seluruh masyarakat lah. Baik peringkat yang tua ataupun peringkat senior, dan juga termasuklah juga di peringkat remaja dan juga ni. Untuk makluman, kita juga untuk contoh tadi tu acara renang ke Pulau Papan tadi tu, kita menerima penyertaan peserta semuda berumur 9 tahun. 9 tahun. Baru darjah 3. Jadi betul. Tapi memang sudah dilatih diorang ni. Jadi kita juga mengalalukanlah penyertaan sebagai peringkat untuk acara-acara mungkin yang tidak yang secara ekstrim, tapi ada juga acara-acara yang boleh kita rasakan boleh disertai. Di samping itu juga contoh tadi tu acara sukan nikah pantai yang akan dianjurkan oleh Majlis Belia Labuan. Yang ini juga kita akan menerima penyertaan itu sehinggalah pada hari kejadian. Dia tidak ada tanda tutup. Masih dibuka lagi. Pasal ini memang tujuan kita untuk memberikan peluang menyertai warga-warga Labuan yang datang tu untuk menyertai. Pengunjung-pengunjung datang untuk menyertai. Jadi banyak acara-acara seperti pukul bantal. Banyaklah saya boleh difahamkan memang banyak acara-acara sukan nikah ni akan diadakan pada tarikh-tarikh yang ditetapkan itu. Jadi yang ini sebenarnya kita memberi peluang. Begitu juga sebenarnya ada satu lagi acara Moonlight Fun Walk. Ini dipahamkan juga lebih kurang akan disertai lebih kurang penyertaan setakat semalam dah dalam 1,700 penyertaan. Ya. Didaftarkan. Belum masuk saya dan Kai lagi ni. Betul. Ini memang Mau fun. ikut ke, baby? Ini Jom. fun saja. Fun lah. Tapi dia walaupun fun tapi dia ada hadiah. Betul. Dia ada hadiah pakaian kreatif tercantik ataupun kreatif, pakaian kreatif dan juga glow in the dark. Jadi ini alhamdulillah kita sasarkan dalam 2,000 dan saya percaya dan yakin sasaran 2,000 ini akan dilepasilah ataupun akan dicapai. Jadi itulah salah acara-acara sampingan yang kita akan anjurkan pada daripada 30 sebenarnya, 28 itu sebenarnya adalah lebih kepada pelepasan kepada acara memancing laut dalam. Tapi acara sebenar, aktiviti itu akan bermula pada seawal 30 hari bulan. 30 April. Ya, betul. Baik. Dan bila saya lihat antara senarai ni, antara yang akan menjadi tarikan juga ni Tuan Haji, iaitu e-sport LICMLBB ini kan, Betul, Mobile betul. Legend Bang Bang Championship ni kan. Yeah. Ini adalah antara tarikan untuk golongan-golongan belia kita Betul, juga kan. Gen Z. Kita kan. Ya. Baik. Baik, tadi kita cerita mengenai dengan aktiviti tambahan kan. Ini sebenarnya juga penganjuran ini selain daripada kita merangsang ekonomi, matlamat juga adalah sebagai menonjolkan identiti tempatan kita Tuan Haji. Jadi bagaimanakah LISC 2026 ini boleh mempromosikan keunikan budaya dan juga produk pelancongan di Labuan khususnya kepada pelancong asing melalui festival yang akan berlangsung ini Tuan? Ya, betul. Kalau kita melihat Labuan ini pun tidak kurang kurang tempat-tempat menarik di yang kita boleh nikmati. Jadi kita juga sebenarnya untuk di Labuan ini kita juga mempromosikan 5S kita. Artinya kita punya 5S ini adalah sun. Artinya kita seperti mana tahu kan, kita punya sunset ini, matahari terbenam dan terbit ini memang sangat cantik. Lawa. Kalau kita tempat lain kita melihat terbenamnya di bawah, di dalam pokok, dalam bangunan dan sebagainya. Tapi di Labuan ini dia memang terus ke lautan. Jadi itu keunikan kita, memang cantik dalam keadaan cuaca yang sekarang ini lagi memang ini memang ambillah momen-momen tersebutlah. Betul. Itu pertama, sun yang pertama. Yang kedua adalah S yang pertama. S yang kedua adalah sand. Pasir. Jadi kita tahu juga kita ini punya pantai, termasuklah juga di pulau-pulau yang bersekitaran dengan kita lah. Katakan itu Pulau Rusukan besar, Rusukan kecil sebagainya. Jadi ini juga pengunjung-pengunjung boleh
kita juga menyediakan ada pakej-pakej ataupun operator yang menyediakan rekreasi untuk siapa-siapa yang berminat. Begitu juga kita punya S yang ketiga adalah kita punya seafood. Seafood. Makanan laut makanan kita. Laut kita ni. Jadi makanan laut ni memang di Labuan ini harga yang boleh berpatutan, munasabah dan juga fresh. Itu yang kita tengah promotekan lah. Kemudian kita juga ada seperti mana yang saya katakan tadi lah, sports tourism. Ini adalah sports tourism kita lah. Ini salah satu sports tourism kita adalah LIS ini sendiri. Dan yang terakhir kita adalah kita punya shopping lah ataupun membeli belah sebagai kita duty free, pulau bebas cukai. Inilah kita punya 5S yang kita akan promotekan. Di samping itu juga kita juga ada tempat-tempat menarik, khususnya seperti Joe Park dan sebagainya. Jadi ini juga akan kita promosikan ataupun kita war-warkan lah kepada pengunjung-pengunjung, khususnya pengunjung-pengunjung luar. Kalau kita melihat di tapak festival ini ataupun di tapak LISC ini itu di Swiss Sport Complex, kita juga kalau DJ Baby dan DJ Kai perasan, kita juga ada sana rumah etnik. Betul? Rumah etnik Kadayan dan rumah etnik Brunei. Jadi itu juga kita akan aktifkan supaya pengunjung-pengunjung dari luar nampak kita punya budaya kita yang akan ditunjukkan. Kukuh tahu rumah tu. Saya nak goyang. Boleh. Jadi kita juga minta Persatuan Kadayan dengan Persatuan Brunei untuk membuat aktiviti-aktiviti untuk menunjukkan budaya masing-masing. Jadi di sanalah kita ambil serampang, bukan lagi 2 mata tapi 3 mata dah sekarang ni. Ada untuk perniagaan, sekarang untuk kebudayaan dan sebagainya. Jadi itu yang kita minta. Jadi dah rugi kalau datang ke Labuan. Memang confirm dah rugi. Banyak tempat boleh cuci mata. Betul. Boleh bergambar kenangan di rumah Kadayan Brunei. Untuk bekalan dibawa balik nanti kan. Boleh ke pantai, pergi bergambar dengan kita punya sunset kita yang cantik dan sebagainya. Kan kalau itulah. Di Sea Sport tu kan dia punya di pantai tu dia punya latar belakang kapal-kapal tengah berlabur juga. Betul. Salah cantik kalau digambar. Datanglah ke Labuan. Orang kan berkahwin pun bergambar tahu di pesisir pantai kita ni. Jangan bergulik-gulik sudahlah. Itu dia pesanan daripada Tuan Haji. Baiklah, tadi begitu banyak sekali pertandingan kan yang boleh disertai. Di mana mereka boleh muat naik borang penyertaan ataupun boleh ke Perbadanan Labuan? Sebenarnya kita telah pun meminta semua penganjur-penganjur ini. Sebenarnya kalau kita melihat masing-masing penganjur ini dia dah ada followers masing-masing, pengikut masing-masing. Di samping itu juga di dalam kita punya website kita juga membuka menyediakan borang-borang di sana, boleh didapati ataupun di-download daripada borang tersebut, dan boleh juga mengontak terus kepada kita punya penganjur kita yang telah dinyatakan tadi itu. So memang daripada sana, dan buat setakat hari ini semua penyertaan masih lagi dibuka. Cuma ada yang dah ditutup, bukan ditutup pasal ini, tapi terlebih daripada sasaran ataupun kemampuan. Kemampuan untuk menganjurkan satu pertandingan dia perlu ada limit. Betul. Pasal kita ada kekangan dari segi masa, kawasan dan sebagainya lah. Mudah-mudahan ditambah baik lagi penyertaannya pada tahun-tahun akan datang kan. Bersih untuk skala lebih besar kan. Betul. Baiklah, sudah 28 tahun LISC ini. Tadi awal soalan kita tahu perbezaan tahun sebelumnya dan juga tahun ni. Mungkin ada lagi yang Tuan Haji ingin tambahkan keistimewaannya. Lebih detail lagi lah kan. Itulah, kita dah 20 tahun umur, 28 tahun matang sudah boleh kahwin. Sudah pastinya daripada infant kepada remaja, dan sekarang ni kita di tahap yang matured lah. Jadi perlu adanya peningkatan. Betul. Okey, jadi kalau kita melihat dari segi perbandingan ataupun peningkatan kepada LISC 2026 ini daripada tahun-tahun yang sebelumnya, saya mengambil perbandingan untuk tahun 2025 tahun lepas, yang mana untuk tahun 2026 ini dari segi hadiah yang kita tawarkan pada tahun 2025, hadiah keseluruhan wang tunai ini tidak termasuk lagi peralatan daripada tajaan-tajaan, khususnya macam tadi memancing laut dalam tu, tajaan untuk peralatan saja hingga mencecah 10,000 untuk seorang, untuk satu pemenang. Bayangkanlah. Jadi wang tunai saja kita memperuntukkan, kalau tahun lepas 350,000, tahun ini 385,000. Ada peningkatan. Jadi untuk tahun lepas pula dari segi acara-acara, tahun lepas 4 acara utama saja, dan tahun ini kita tambah satu jadi 5. Jadi itulah dia punya penambahbaikan
Dan kalau kita melihat dari segi penyertaan pula. Penyertaan kalau kita melihat tahun lepas, peserta domestik dalam 2,224, manakala untuk peserta antarabangsa 209. Pada tahun ini, peningkatannya memang amat menggalakkan, iaitu peserta domestik saja dalam 3,394. Dan juga antarabangsa 253. Ini belum lagi tutup. Kita ada seminggu lagi, insyaAllah. Kita ada seminggu lagi. Jadi kita melihat memang alhamdulillah acara LIC ini memang di hati pengikut-pengikut dalam acara masing-masing lah. Dan juga kalau kita sasaran kita pula pada tahun lepas dalam 30,000 dan tahun ini saya menganggarkan dan menyasarkan sebanyak 35,000. Wow. Dan untuk makluman juga sebenarnya kita juga mendapat sambutan sokongan daripada ferry operator ataupun pengangkutan awam. Kita difahamkan kita punya ferry pengangkutan kenderaan telah pun menambah jadual ataupun menambah pelayaran pada tempoh seminggu ni. InsyaAllah. Berita baik sebenarnya tu. Ada respon daripada pendengar kita ni. Cuadi katanya teratur info yang diberikan oleh Tuan Haji kita ni. Macam trio DJ sudah. Ada bakat dia Tuan Haji ni jadi Betul. DJ ni. Baiklah, mungkin ada lagi yang Tuan Haji ingin tambah sebelum kita berpisah. Ya, sebelum kita mengakhiri bicara eksklusif ni Tuan Haji, macam biasalah kita nantikan ataupun mungkin minta harapan Tuan Haji sendiri dalam penganjuran Labuan International Sea Challenge untuk edisi 2026 ini. Itulah sebenarnya memang kita berharap kita menyokong dasar kerajaan untuk tahun melawat Malaysia 2026. Baik. Jadi kita Labuan tidak ketinggalan untuk menyokong hasrat tersebut walaupun kita dalam krisis ekonomi tapi kita untuk kita menjadikan Labuan ataupun Malaysia ini untuk menjana pendapatan untuk hasil dan sebagainya, kita perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti ini supaya kesan terhadap krisis tersebut tidak sangat dirasai lah. Itulah makanya saya berharap agar penganjuran ini, saya juga semalam telah bermesyuarat mesyuarat terakhir saya bersama dengan penganjur-penganjur ini. Saya mengharapkan bahawa kita sama-sama bertanggungjawab atas imej Labuan itu sendiri. Jadi saya mohonlah untuk penganjur-penganjur semua untuk memberikan 100% komitmen pasal kita menerima pengunjung-pengunjung dan juga peserta daripada luar. Jadi kadang-kadang kalau kita cuba yang terbaik untuk menjaga imej Labuan itu sendiri, termasuklah juga dari segi kebersihan, keselamatan. Kita cuba untuk mengurangkan atau seboleh-bolehnya kita mengelakkan perkara-perkara yang negatif ini. Pasal kalau dah ada negatif ni, kita nak memberikan dia positif tu memang mengambil masa dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita elakkan. Dan saya berharap agar juga warga Labuan itu sendiri memberikan komitmen, sokongan, kerjasama dan juga memberikan sesuatu yang baik kepada Labuan itu sendiri. Pasal kalau bukan kita, siapa lagi? Betul, itulah harapan saya lah. Untuk warga Labuan dan juga pengunjung-pengunjung yang datang ke Labuan. Ya, sekali lagi jangan lupa 28 April hingga 3 Mei 2026 bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Wilayah Persekutuan Labuan. Pastinya meriah dengan penganjuran Labuan International Sea Challenge. Betul. Saya tertarik tadi kata-kata di hujung daripada Tuan Haji sendiri, itu kita sebagai orang kata warga Labuan kena cerminkan sesuatu yang manis supaya nanti mereka balik ke tempat mereka bawa yang manis-manis saja. Betul. Kan? Mudah-mudahan kunjungan kali ini bukan yang terakhir untuk pelancong luar dan juga dalam negara, tetapi mereka akan menjadikan Labuan ini sebagai destinasi pelancongan impian. InsyaAllah. Supaya diorang kita ni nyanyat bahkan ke Labuan. Benar. Kan? Nyanyat ke Labuan. Jadi kepada kita ni yang ada di Labuan, jangan marong-marong, jangan terjaling-jaling. Kan kalau diorang meminta tunjuk jalan, bagikan senyuman sajalah. Paling laku tetap ambuyat di Labuan ni. Rugi kalau datang ke Labuan nak makan ambuyat kan. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Perbanan Labuan, kerana sudi datang ke Konti Labuan FM. Terima kasih juga kepada DJ Baby dan juga DJ Kai lah. Sama-sama kasih Tuan Haji. Juga tidak
dilupakan Ya, kepada orang pegawai kuat juga ni. pengiring. Ada orang kiri, ada orang kanan ni. Iaitu Encik Azmizul Lizam ataupun nama glamournya Si Gudam itu. Dan juga Encik Muhammad Shazli. Terima kasih juga sudi menjadi teman kepada Tuan CEO kita hari ini. Baiklah, tap-tap Terima skrin kasih kita. juga mereka yang berada di TikTok. Sudah pun capai 103.6K. Tahniah dan terima kasih kerana yang TikTok dari tap-tap dari tadi TikTok kita menyaksikan kami juga secara langsung menerusi Facebook Labuan FM. Terima kasih juga kepada Cik Eva kita daripada unit kejuruteraan penolong jurutera kita kena melancarkan siaran dan juga secara langsung di TikTok dan Facebook. Sementara itu juga kita punya ada penyelia pemasaran kita. Kan Cik Azwan Isaac. Wow, senyum manis dia. Baiklah, cabaran kini bermula untuk Tuan Haji kita dia ada menyanyikan janji tadi kan? lagu Kau Ilhamku. Tetapi selepas cakna bahasa ini. Labuan FM, suara pesisir anda. Baby dan Kai mengundurkan diri. Kita jumpa Assalamualaikum. lagi. Cai Chin. Rindu boleh, kembali jangan. Oh, wah. Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.